Halo bos, selamat petang saya Abang Pang. Hari ini kita kedai ada tapak yang kereta ni. Kereta baru hari ini dapat aja. Tahun 2006. Toyota Innova 2.0 G-Spec. Harga jual 15,800. Kereta ni satu owner, company kereta satu owner. Lepas tu saya nampak dia punya mileage dengan dia dalam punya leather. Oh, memang baik. Tak biasa pakai. Boleh nampak dia punya cat leka sudah tak cantik, tapi ini original cat lah. Original cat. Okey, enjin dalam macam ni. Boleh nampak Nippon, dia stiker semua ada. Okey, ini dia punya tulang lain lah. Tulang serupa macam Hilux, sebab dia punya Asober pun ada ikat kat sana. Okey. Lepas tu dia jalan belakang sub lah, timing chain. Kereta aircon semua sejuk. Okey, ori lagi, semua ori. Kereta aircon sejuk, enjin gearbox tak ada masalah. Dia punya mileage 91,000 sahaja kereta ni. Datang hari ni baru sampai aja. Tahun 2021 punya tayar. Lepas tu boleh nampak dia punya stiker dulu punya. Kereta baru sampai sekarang. Sebab ini kereta cat tak pernah spray, tak pernah spray. Okey, dalam punya leather macam ni. Tahun 2006 sampai sekarang kira okey sudah. Aircon sejuk. Lepas tu mileage 91,000. Kat sini pun ada. Lepas tu dalam semua bersih lah. Cuma itu bata. Itu selalulah Innova selalu bata itu. Dia satu MPV kereta lah. Belakang punya leather original lagi. Harga jual 15,800. Cuma sini kotor. Nampak? Ini kita akan bersih lah. Tapi dia punya cat kira okey lagi. Dia ori punya cat. Dia punya plate nombor, dia punya cermin belakang pun tak pernah tukar lagi. Stiker tengok sana. Ini kereta baru sampai sekarang punya stiker. Depan sini ada sikit crack. Harga jual 15,800. 15,800. Cermin pun ada sikit crack bang. Cermin. Cermin sini ada kena satu batu. Sebab tinta tak ada buka, tak nampak. Tahun 2006. Toyota Innova 2.0 G-Spec. Harga jual 15,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu kereta yang budget punya, 20,000 bawah, kita sini ada sebiji MPV 2.0 punya G-Spec. Harga jual 15,800. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.